Pegawai polis pernah menerima panggilan pelik tapi tiada siapa yang bercakap. Mereka menyangka ia mungkin satu gurauan, tetapi mereka memutuskan untuk memeriksa alamat dari mana panggilan itu dibuat, sekadar untuk kepastian. Apabila mereka tiba dan membuka pintu depan, mereka terkejut apabila mendapati seekor kucing sedang duduk di sebelah telefon itu di ruang tamu. Yang lebih mengejutkan, kucing itu sebenarnya yang telefon talian kecemasan. Kemudian barulah mereka menemui seorang lelaki warga emas yang rebah di lantai tingkat atas. Lelaki berusia 70 tahun itu, Gary Rosershan, telah mengalami sawan dan terjatuh dari kerusi rodanya dengan keadaan osteoporosis serta pernah kena stroke. Dia tidak dapat bangun semula. Disebabkan dia tinggal bersendirian, tiada siapa yang dapat membantunya. Gary sebenarnya telah menyangka yang situasi seperti ini akan berlaku lebih awal. Oleh itu, dia pernah cuba mengajar kucingnya, Tommy, cara mendial 911 talian kecemasan. Walaupun pada mulanya Tommy nampak tidak berminat, sehingga Gary akhirnya berputus asa dan menyangka usahanya sia-sia. Namun, tanpa disedari, Tommy sebenarnya telah memberi perhatian sebelum ini. Apabila Gary rebah, Tommy entah bagaimana teringat apa yang perlu dilakukan. Kucing itu berjaya menekan butang dial pantas untuk 911, memberi isyarat kepada polis dan menyelamatkan nyawa Gary. Komen belakang korang.